Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin memberi sedikit pencerahan dalam inkuest Zarah Karina Mahathir bersabitan dengan keterangan saksi ke-20 seorang pelajar sekolah yang menjadi saksi kanak-kanak dalam kes ini hari semalam. Saksi ini mungkin tidak melihat secara langsung detik kejatuhan Zarah, tetapi keterangannya menjadi serpihan penting dalam teka-teki besar. Apakah yang sebenarnya berlaku malam itu? Cuba kita ungkai. Saksi ke-20 dilaporkan melihat bayangan atau kelibat Zarah di kawasan tandas tingkat 3 pada sekitar jam 12.30 tengah malam. Apa yang boleh kita simpulkan daripada ini? Cuba kita rungkai. Ini adalah satu kenyataan yang kritikal tetapi kabur. Saksi tidak menyatakan melihat Zarah secara jelas, hanya bayangan atau kelibat. Dalam konteks mahkamah, istilah seperti ini tidak membawa kepastian visual. Ia hanya persepsi yang mudah dipengaruhi oleh cahaya keadaan malam dan emosi. Namun, maklumat itu tetap bernilai kerana ia menentukan garis masa terakhir Zarah dilihat hidup sekitar tengah malam di kawasan tandas tingkat 3. Persoalan penting, adakah benar Zarah berada di situ atau saksi tersilap mengenali seorang yang lain? Jadi saksi juga menyebut dia dan rakan-rakan menunggu Zarah keluar dari tandas tapi Zarah tidak muncul. Apakah maksud implikasi perundangan atau psikologi daripada pernyataan ini? Tuan-tuan dan puan-puan, ini membenarkan satu naratif. Kehilangan senyap, seorang masuk, tidak keluar, dia ditemu mati beberapa jam kemudian. Tetapi kita perlu berhati-hati. Saksi kanak-kanak ini mungkin tidak memerhatikan secara berterusan. Adakah dia benar-benar menunggu sepanjang masa atau adakah perhatian mereka teralih? Ini penting kerana jurang masa antara tunggu Zarah dan terjumpa jasad pada itu. Jasad ialah lebih 4 jam. 4 jam boleh mengubah seluruh tafsiran peristiwa. Kemudian saksi mendengarkan rakan sebilik membisikkan sekitar jam 4.30 pagi bahawa Zarah terjun dari aras 2. Apakah signifikan kenyataan ini? Cuba kita dengar. Ini adalah hearsay, kenyataan dari mulut ke mulut. Dalam undang-undang, keterangan ini bukan bukti langsung, namun ia menunjukkan penularan maklumat spontan dalam kalangan pelajar. Maklumat yang mungkin datang daripada orang yang melihat kejadian atau sekadar desas-desus. Apa yang menarik, kenapa disebut aras 2 sedangkan laporan forensik nyatakan jatuh dari aras 3? Adakah pelajar lain keliru atau ada yang cuba menyesuaikan cerita? Perbezaan aras ini nampak kecil, tetapi dalam forensik ia membezakan sama ada kejatuhan itu disengajakan atau tidak. Saksi ke-20 ini juga kata tidak percaya Zarah akan lakukan perkara itu. Merujuk kepada kemungkinan Zarah membunuh diri mungkin. Bagaimana mahkamah harus menilai kenyataan emosi sebegini? Keterangan emosi dan kepribadian bukan fakta material. Kena ingat, namun ia penting untuk membentuk gambaran psikologi mangsa. Bila saksi berkata Zarah tak mungkin buat begitu, ia menunjukkan Zarah tidak menunjukkan tanda murung atau niat bunuh diri di mata rakan-rakannya.
Tetapi kita perlu berhati-hati. Persepsi rakan sebaya tidak selalu mencerminkan keadaan mental sebenarnya seseorang. Ramai mangsa tekanan bertindak diam-diam tanpa menunjukkan tanda-tanda awal. Bukti forensik simulasi kejatuhan yang telah dilakukan dan laporan postmortem yang dikatakan diselaraskan dengan keterangan saksi. Namun, adakah masih terdapat kelumpuhan dalam keseluruhan naratif ini? Ya, jawapannya mungkin. Banyak kelumpuhan masih wujud antara yang perlu dijawab. Jika Zahra benar-benar terjun dari sendiri di mana bukti fizikal di tempat kejadian, tapak kaki, cap jari, DNA di pelantar. Atau jika ada unsur tekanan atau buli, siapa yang terakhir bersama Zahra? Kenapa masa antara jam 12.30 malam hingga ke 4.30 pagi tidak mempunyai saksi langsung? Jadi keterangan saksi ke-20 ini hanya menampalkan ruang gelap kecil tetapi tidak menghubungkan keseluruhan peristiwa. Tanggungjawab sebenar ini berada pada coroner, peguam, pemerhati keluarga untuk menyoal lebih mendalam agar tiada ruang manipulasi fakta. Lagi ada orang bertanya, bagaimana masyarakat harus menilai proses inkuas ini tanpa menghukum terlalu awal? Kita harus menuntut ketulusan tanpa emosi yang berlebihan. Inkuas bukan untuk mencari siapa bersalah, tetapi mencari punca kebenaran kematian. Namun, jika prosesnya longgar, jika soalannya tidak ditanya dengan mendalam, maka kebenaran boleh hilang di celah-celah prosedur. Saksi kanak-kanak seperti saksi ke-20 perlu dilindungi, tetapi perlindungan tidak boleh bermakna mengaburkan kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, kes Zahra Karina bukan sekadar kes tragik seorang pelajar. Ia ujian terhadap sistem keadilan kita, terhadap kejujuran saksi dan ketegasan pihak berkuasa. Dan sehingga semua persoalan ini dijawab, nama Zahra Karina akan terus menjadi panggilan nurani nasional. Menuntut agar tiada lagi anak gadis mati dalam senyap di asrama, sementara kita menunggu jawapan yang mungkin sudah lama ada di depan mata. Sila like, subscribe, share dan komen. Sama hargai komen-komen tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh mencari secara mendalam. Ini apa yang saya sentuhkan adalah saksi yang ke-20 yang dibuat semalam. Kita mungkin lepas ini ada saksi-saksi yang bercakap mengenai hal dia melihat, dia dengar dan sebagainya. Mungkin ada. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.